Saya tertarik dengan satu video ni. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Prabowo baru-baru ini telah mengumumkan bahawa Indonesia akan mengeluarkan kereta nasional mereka sendiri. Cuma realitinya ini bukan kali pertama, ini dah kali ketiga. 3 kali cuba, 2 kali melingkup. Sebab kuasa, rasuah dan tipu rakyat sendiri. Pada tahun 1995, Indonesia mengumumkan pelancaran kereta nasional yang pertama, Timur. Cuma satu skru pun bukan daripada Indonesia. Kereta Timur sebenarnya datang daripada jenama Kia, Korea Selatan. Kerajaan beli kereta Kia dan tukar logo, terus jadi Timur. Tahun 1996, kerajaan bagi lesen khas kepada PT Timur Putra Nasional, TPN. Syarikat milik Tommy Suharto, anak kepada Presiden Suharto sendiri. TPN dapat semua kelebihan. Bebas cukai import, bebas cukai jualan mewah dan dibantu oleh bank kerajaan untuk rakyat dapat pinjaman besar. Harga Timur jadi jauh lagi murah daripada kereta lain. Toyota Corolla ketika itu dijual sekitar 70 juta rupiah. Tapi Timur cuma 35 juta rupiah. Bukan teknologi sebab tak bayar cukai langsung. Kia sebenarnya tahu dan bersetuju untuk jual. Tapi apa yang mereka tak tahu, kereta itu akan dijadikan kereta nasional. Bila pecah skandal, Kia hentikan ekspor. Oleh kerana kontrak itu sah, mereka tak boleh ambil sebarang tindakan. Syarikat lain seperti Toyota dan Ford bawa kes ni ke World Trade Organization, WTO. WTO kemudiannya memutuskan TPN bersalah. Tahun 1998, krisis ekonomi Asia meletup. Nilai rupiah jatuh, rakyat marah dan Suharto digulingkan. Projek Timur runtuh. Selepas Suharto jatuh, TPN tinggal hutang lebih USD 650 juta. Dan siapa yang bayar? Bukan Tommy, bukan keluarga Suharto. Baliknya rakyat Indonesia yang bayar melalui duit kerajaan.